Aku rasa ni tablet yang paling berbaloi dari segi price to spec ratio sebenarnya. Ini dia Honor Magic Pad yang terbaru. And you know what? Kalau korang tengah cari tablet Android yang terbaru, just get this one. Let me explain why. Sebab apa? Sebab ini bukan tablet Android yang biasa. Dia ada dual OS Android dengan Linux Lab terbina. Dia adalah pertama dalam industri ni. Korang boleh buat kerja heavy macam coding, guna Git, Python, sampailah boleh deploy AI agent macam OpenClaw secara lokal. Kalau kau tanya aku, ini dah macam a mini workstation PC dah kat sini. Bila korang sambung je dekat keyboard, dia terus automatically tukar jadi PC mode yang boleh buka sampai 20 Windows serentak. Walaupun aku tak suggest korang benda ni, tapi it is something yang korang boleh buat lah. Dan yang paling best untuk geng Apple, tablet ni boleh jadi extended screen untuk Mac korang. Screen dia pun memang layan habis, guna panel 12.3 inci 160Hz 3K OLED panel dengan kecerahan sampai 2400 nits. Memang terang gila. Paling gila kat sini, ini tablet pertama di dunia pakai chip flagship 3nm Snapdragon 8 Gen 5. Multitasking ke, main game berat ke, memang tak ada hal kat sini. Lepas tu dia pun nipis gila, cuma 4.8mm je. Lagi nipis daripada iPad Pro. Tapi dalam badan nipis ni tetap ada bateri yang gegasi 10,100 mAh dengan 66 watt fast charging. So, apa pandangan korang tentang Honor Magic Pad yang terbaru ni? Mahal ke, murah ke, berbaloi ke tak? Cuba tulis pendapatan korang kat bawah tu.